Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Roza Izul binti Nur Effendi. Nombor kad matrik saya di 2024-191-3069. Bagi sumber bahan yang kami cari iaitu tema bahasa. Tajuk jurnal ini adalah pengaruh dialek terhadap penguasaan kemahiran komunikasi bahasa Melayu standard pelajar Putra di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan ia ditulis oleh dua orang pensyarah di USI iaitu Roslan Kiting dan Syira Erin Jenedik. Dan ia diterbitkan pada November 2023 dan ia boleh diakses pada e-Jurnal Bahasa dan Linguistik. Seterusnya pada bahagian pengenalan, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang digunakan secara lisan maupun bertulis maupun secara formal ataupun tidak formal. Dalam kehidupan seharian, bahasa Melayu sememangnya digunakan oleh pelajar, namun kesediaan penggunaan bahasa ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran masih tidak seimbang kerana kewujudan penggunaan dialek. Seterusnya ada dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Bumi Putra Sabah dan Sarawak di USI. Objektif yang kedua, menganalisis bentuk dialek yang digunakan semasa berkomunikasi secara lisan dalam kalangan pelajar Bumi Putra di USI. Seterusnya, di sini telah saya lampirkan hasil dapatan kajian yang terdapat dalam jurnal itu, iaitu penguasaan kemahiran lisan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Bumi Putra di USI mengikut jantina, iaitu jantina lelaki dan jantina perempuan, di mana tahap penguasaan kemahiran lisan diukur melalui sesi pembentangan secara rawak dan dilihat dari beberapa komponen kemahiran lisan. Dan pengkaji juga memerhatikan kekerapan penggunaan bahasa dialek yang dituturkan semasa berkomunikasi dalam bahasa Melayu baku. Di sini juga telah saya lampirkan senarai bentuk dialek yang digunakan oleh pelajar ketika mereka melakukan pembentangan. Ada dalam bahasa dialek Sabah dan juga dialek Sarawak. Seperti yang kita nampak di atas tu yang nombor satu itu perkataan diorang dialek Sabah, tapi bagi bahasa Melayu baku adalah perkataan mereka. Bagi orang Sarawak pula, mereka menggunakan bagi perkataan saya untuk bahasa Melayu itu adalah kami. Dan seterusnya, kekuatan sumber yang ada dalam jurnal ini iaitu yang pertama, dia ditulis oleh pensyarah akademik. Telah saya katakan sebentar tadi ada dua orang pensyarah. Yang kedua, fokus kajian relevan dengan tajuk portfolio kami iaitu pengaruh penggunaan dialek dalam proses pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan pelajar di Malaysia. Dan kelemahan sumber ini hanya ada satu saja, iaitu kajian ini lebih bersifat kualitatif, iaitu melalui temubuan dan pemetangan saja. Dan untuk kajian kuantitatif tidak terlalu sangat. Dan kesimpulannya, pelajar kurang menyedari kepentingan bahasa Melayu dalam komunikasi harian serta bidang pendidikan. Dan yang kedua, kecenderungan dialek akhirnya menyebabkan pelajar kurang mahir bertutur dalam bahasa Melayu baku. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Komponen kemahiran lisan ini maksudnya adalah unsur-unsur penting apabila anda bertutur dalam bahasa Melayu baku. Contohnya daripada aspek sebutan, awak punya tata bahasa, intonasi awak ketika menggunakan bahasa Melayu. Soalan yang seterusnya. Kenapa bahasa Melayu penting dalam komunikasi harian? Okey, kenapa bahasa Melayu ini penting dalam komunikasi harian? Ia kerana seperti yang kita tahu, bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan. Dan oleh itu, bagi mengelakkan salah faham sebenarnya, itulah menyebabkan bahawa bahasa Melayu ini sangat penting dalam komunikasi harian kita. Jadi sebelum saya tutup saya punya pembentangan, boleh saya beri satu tangkap pantun dalam bahasa Sarawak, iaitu Roskalas Astana Raja negeri sebelah. Samalah tuan kami pun belajar, mun ada salah maaf jalan. Sekian, terima kasih.